Tak seri. Okey. Tahan. Tapi kita memang amat-amat berterima kasih lah kerana Abang Lando selalu nak datang ke sini, memberikan sedikit inspirasi pada kami di sini dan juga semangat untuk terus ke udara dan juga mendapat contoh-contoh yang baik lah dari segi kita punya keprihatinan kita. Kita kena prihatin dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Terutama sekali apa yang kita jumpa lah kalau mereka-mereka yang pernah menggunakan jalan raya di Malaysia, yang tak semualah yang teruk. Jadi tapi ada yang teruk tu yang ada berlubang-lubang, tapi seperti yang dibincangkan tadi ya. Sebenarnya itulah masalah dia, sebab tak semualah teruk. Kita tak katakan sebenarnya kalau seluruh jalan tu teruk, orang naik kereta kuda je bro. Kan dia tak naik kereta kan. Kalau semua jalan tu teruk, orang bersedia. Dia tahu aku nak lalu jalan ni, jalan teruk, aku bawa steady sikit. 4-wheel drive ke atau lebih berhati-hati ke. Masalah dia apabila jalan tu okey, kemudian ada jerangkap sama kat tengah jalan. Itulah masalahnya sehingga menyebabkan kematian, kecederaan, kerugian harta benda dan sebagainya. Sebab kita tak kata seluruh jalan Malaysia teruk. Kita katakan bahawa sebahagian segelintir yang teruk tu tapi berada di tengah-tengah laluan. Berada di selekoh-selekoh. Dan benda ni sebenarnya amat merusingkan saya, sebab saya setelah hilang sehingga sekarang ni sudah 9 kawan telah meninggal, dan di mana 4 daripadanya adalah disebabkan oleh kerosakan laluan. Dan minta maaf saya nak cakapkan di Malaysia sebagai contohnya, apabila berlaku kemalangan yang disebabkan oleh kerosakan laluan, oh bro, kalau you contohnya di laluan plus highway plus, kalau you pernah pergi Malaysia lalu plus, let's say kalau ada tayar celup di tengah jalan kan, you terlanggar, kemudian bumper you pecah, kemudian kalau ada motor boleh meninggal sebab melambung dan sebagainya. Nak tuntut kerugian tu, Masya Allah, susah bro, susah. Padahal kita bayar tol. Jadi benda ni sekarang tengah hot issue di Malaysia sebenarnya, tentang pampasan ataupun bagaimana kerugian itu dibayar balik kepada mangsa. Jadi atau keluarga si mangsa atau keluarga si mangsa. Cuma baru-baru ni sahaja ada seorang wanita yang telah kehilangan suami dia, mendapat ganti rugi lah. Dia mendapat ganti rugi akibat daripada kerosakan, ada benda asing, iaitu kayu lori tu jatuh kat highway. Suami dia terlanggar dan tumbang kat situ lah. Jadi dia mendapat ganti rugi. Itu pun selepas mengambil tindakan saman. Kalau dia tak saman, tak dapat lah. Dapat apa? Mati katak. Jadi saya rasa benda ni perlu diketengahkan, perlu diperdebatkan sekiranya perlu. Dan Brotherhood sekarang ni sedang mengambil satu inisiatif menyediakan peguam. Kita sekarang ni sudah ada 9 peguam yang sanggup berkhidmat secara percuma dulu. Maksudnya pro bono lah. Maksudnya kalau dah menang nanti barulah dia kita kira macam mana lah. Tak ada lama sangat. Dan kemudian saya juga ada upload video di Lando Brotherhood channel di YouTube, bagaimana caranya untuk membuat tuntutan ataupun tindakan saman terhadap pihak yang sepatutnya bertanggungjawab. Sehingga ke peringkat tu sekali saya kena buat, sampai orang kata kau ni apa kau sampai macam ni kan. Tapi sebab ramai mangsa yang sebenarnya diabaikan, yang telah dinafikan hak-hak mereka, walaupun mereka membayar cukai jalan, mereka membayar tol dan sebagainya. Kerana bukan semuanya yang orang kata kemalangan jalan raya itu adalah kesilapan mereka. Ramai cakap saya, Lando, kau patut buat kempen keselamatan raya, kau patut nasihatkan pengguna jalan raya dengan baik. Saya cakap bro, tahun 2007 dulu saya dah buat kempen keselamatan jalan raya peringkat nasional yang dipanggil Dr. Moto. Kemudian saya lanjutkan lagi kempen keselamatan jalan raya Lanskopon Mamat, Wadah-Wadah Kuala Lumpur, peringkat nasional juga. Tetapi saya tengok masih ramai orang meninggal. Jadi saya mula study apa sebabnya meninggal ni. Rupanya disebalik oleh kecuaian manusia, ada juga yang disebabkan oleh kerosakan jalan raya ni. Jadi turunkanlah sudah. Jadi kita kena bantu mangsa lah. Jadi memberikan satu laluan dan juga panduan bagi mereka-mereka yang teranaya dari segi jika ada mereka ataupun keluarga mereka, rakan-rakan mereka terlibat dengan apa-apa juga kemalangan yang disebabkan oleh jalan raya yang rosak atau berdasing di tengah jalan raya.
Walaupun berdasing tu ada di tengah jalan raya tu bukan salah plus ke, atau yalah pasal katalah lori barat lalu kan. Lepas tu dia tak betul-betul ikat dia punya muatan, betul. jatuh. Okey, itu sebenarnya kes. Itu sebenarnya kes, dua kes yang berbeza Sekiranya kita sedang menggunakan laluan highway plus di Malaysia, kita tak cakap tentang di Australia. You tengah bawa kereta highway di plus, kemudian ada lori di hadapan you, tiba-tiba tayar dia pecah dan meletup di situ. Okey, dalam keadaan sebegitu di mana you saksikan kenderaan tu mengalami kerosakan dan berdasing tu memang berpunca daripada kenderaan tu, you boleh ambil tindakan terhadap pemandu dan syarikat dia. Betul. Itu boleh sebab itu on the spot. Tetapi apabila laluan itu you lalu, tiba-tiba ada bendasing kat situ, entah dari mana, tiba-tiba pum langgar, ataupun contohnya baru tengah kes di Malaysia, tiba-tiba lembu masuk dekat highway. Lembu masuk highway. Lepas tu tiba-tiba ada tayar celup di tengah highway. Dalam situasi demikian, sebenarnya pengguna jalan raya boleh menuntut ganti rugi. Kalau mereka menafikan hak untuk tuntutan ganti rugi, pengguna boleh mengambil tindakan saman. Sebab apa? Kita bayar tol, kita bayar khidmat. Dan apabila perkhidmatan itu telah dibayar, maka pemilik konsesi ataupun pemilik highway perlulah menyediakan pengawal rondaan. Pengawal yang baik. Perlulah memantau. Let's say CCTV dan sebagainya. Kau AAS kau boleh pasang banyak raya ni baru-baru ni dekat Malaysia. Banyak AAS punya kamera. Tu dapat duit. Tu dapat duit. Tapi bila untuk menunjukkan bermangsa, kau tak nak pula. Jadi sebelum ni tidak ada pihak yang tampil untuk menjelaskan isu ni. Jadi saya fikir sampai bila? Jadi saya terpaksa ke depan. Kau nak kata aku jahat lah, tak apalah. Tapi niat kita baik sebab mangsa terlalu ramai. Jadi harap-haraplah semoga pendengar di luar sana memahami apakah rasional brotherhood ditubuhkan, walaupun nampaknya macam kami ni antagonis. Itulah panjang cerita kita malam ni sebenarnya. Sebab betul. Memanaskan panas malam ni. Panas. Lepas makan durian ni. Makan durian. Mak tak ajak pun. Cong masak tak dia masak kek ke Cong? Cong? Durian kek. Usang kek tu. Jangan cerita pasal durian kat sini. InsyaAllah tadi dia ada bawa baki. Cong, boleh bawa esok tak Cong rasa-rasa? Kita share sikit dengan orang lain. Boleh tak? Boleh tak? Mana tahu? Kita buat ni, siapa telefon 9227 5953 mungkin boleh kot. Dapat satu slice Satu slice boleh kot. Satu slice dikit. Sikit sama cecah lah. Buat orang kampunan lah macam ni. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada SG Bank, Musafir di Hari Raya. Daripada segala perusuk perantau yang datang ke Perth ini untuk menyambung pelajaran mereka, dan juga tetamu kita pun jauh. Dekat sini boleh lah dengan lagu SG Bank tu bro. Sebab jalan okey. Kalau dekat Plus kau dengan layan SG Bank, tiba-tiba pam dengan lembu seko. SG Bank lah kau kat situ. Kan? So tak boleh lah. Tapi bagi saya kagum lah. Nombor satu, dengan adanya dengan lubang tersebut kan, maka pengguna jalan raya di Malaysia ni, saya rasa dia punya skill driving dia memang top class. Betul, ada sampai one way pun dia rendah agak. Rendah tu pasal dia nak elak lubang tu sebenarnya tu. Itu mesti tahu. Tapi memang saya balik, kalau balik Shah Alam pun nampak je manhole punya lubang, cakap ini tak sempat nak elak dah ni. Boleh elak tapi macam alah malahnya nak elak langgar je, berdebak kena. Kan, I mean, yelah, rim apa semua pun adalah kadang-kadang orang nak sengit sikit kan, sebagainya kan. Tapi beza bro. Saya nak sentuh sikit tentang sifat manusia apabila tentang kerosakan jalan raya ni. Sebagai contohnya, okey bro, bekerja di Australia. Saya percaya bekerja di Australia. Okey, kemudian sekali-sekala pulang ke Malaysia untuk memandu. Mungkin sport rim di Malaysia dikomparekan dengan sini, di sana murah. Dekat Kelang kan, orang Shah Alam, Kelang banyak spare sport rim kan, second hand pun murah, lambat semua murah. Tetapi itu untuk bagi bro DJ Force yang punya income di Australia, so besar mata wang dia. Tetapi untuk orang yang tinggal di Malaysia dengan pendapatan yang okey, biasalah kan, hidup kais pagi makan pagi ni, bawa kereta Saga lama pula tu. Sifat manusia apabila pendapatan mereka tidak sebesar mana, diorang ni kalau boleh, diorang nak elak. Bagi contohnya, dia tengah bawa, saya sedap tiba-tiba nampak lubang, dia elak. Bila dia elak tu,
Dia tak bagi signal bro. Sebab tu lah Brotherhood buat marking awal-awal. So awal lagi nampak tu lubang tu, ni Brotherhood punya marking, kita bagi signal elak. Bukannya tiba-tiba elak dan langgar penunggang, sebab kadang-kadang ni diorang tengah nak potong, langgar di blind spot, tak nampak. Seperti berlaku pada arwah kawan saya, ni kejadian benar. Dia baru hantar anak dia pergi sekolah, so dia balik dan dia superbike. Dia baru hantar anak pergi sekolah. Kemudian seorang perempuan ni dia baru sedar ada manhole. Kemudian dia swerve to the right, dia langgar kawan saya tu, kawan saya masuk laluan bertentangan, kena langgar dengan lori. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kat situ, terbakar. Jadi apabila kita orang kata mengelak secara mendadak, sebenarnya sangat berbahaya. Sebab itulah tindakan Brotherhood untuk membuat marking ini bukanlah marking kosong. Yang diorang panggil yang mana kecam Brotherhood ni kata kau buat vandalism. Sebenarnya bukan. Kita buat marking tu supaya nombor satu, pengguna jalan raya lebih sedar lebih awal dan sempat memberikan signal untuk membelok, dan juga memberi satu petanda terhadap pihak berkuasa supaya settlekan lubang tu. Kalau selama ni tak ada siapa mengadu, selama ni kau buta, tak nampak ada lubang sebesar tu, sekarang ni kita dah marking, tolong selesaikan. Itu adalah sebenarnya marking ni sebenarnya banyak menyelamatkan nyawa. Walaupun Brotherhood tak sempat turap lagi, tetapi banyak menyelamatkan nyawa. Jadi ada marking tu lah kan. Jadi parking awal-awal lagi, jadi orang pun masih ada masa untuk perlahankan kenderaan dan dengan selamatnya tukar arah untuk mengelak daripada termasuk dalam lubang tersebut. Betul. Okey, tadi kita semasa lagu SG Bank tadi tu, kita ada juga buat sedikit perbincangan mengenai perkembangan terbaru Brotherhood di Malaysia. Malaysia. Jadi alhamdulillah lah, saya kena cakap di orang kata bulan Syawal yang mulia dan meriah ni, saya mengucapkan syukur sangat pada Tuhan sebab sekarang ni saya telah diberi peluang untuk bersama-sama dengan pihak DBKL memberikan pendapat. Saya di dalam satu grup WhatsApp dengan pengarah, ketua pengarah dan sebagainya untuk memberikan idea dan pendapat, dan juga saya dijemput untuk berada dalam office DBKL untuk memberikan sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Ini kalau boleh sebenarnya ayat dia, ayat timbalan ketua pengarah Syabuddin ni, Landu kau datang, kau cakap je apa, kau belasah je. Kau tolong basuh. Itu ayat dia. Kau tolong basuh geng-geng merinyu, dia panggil merinyu supaya mereka sedar tentang tanggungjawab. Jadi saya fikir itu satu orang kata tindakan yang baik, sebab supaya saya ada satu saluran untuk menyampaikan terus kepada pihak yang sepatutnya bertanggungjawab. Dan kemudian di DBKL saya cakap, DBKL juga telah mula menambah baik manhole di sekitar Kuala Lumpur. Mereka menggunakan PCC slab sama dengan Australia. Saya pun terkejut. Dahsyat DBKL sekarang ni. Sejak bila tu dia? Mereka telah mula mengoperasikan pada 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. Dan sebenarnya dah lama, sebenarnya tahun lepas lagi dah patut buat, tapi hold. Tapi akhirnya sekarang ni dah mula dah ada. Mungkin dulu dia ikut mai yang waktu Lando mai hari tu kot. Tu yang dia bawa balik sekali. Mana tahu? Mana tahu dua pun belajar sama ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syabaslah kepada DBKL, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Dan juga terima kasih kepada Datuk Seri Fadilah, Menteri di Kementerian Kerja Raya, kerana saya dengar betul bahawa beliau akan membawa satu isu untuk menambahkan lagi nilai saman, jumlah saman terhadap pemilik utility yang culas sebagai contohnya. Zaman dulu sebelum ni, semua PBT atau pihak berkuasa tempatan, majlis-majlis tempatan, mereka ni bertanggungjawab terhadap utility, sebab utility ada simpan deposit bond terhadap di dalam PBT. Jadi apabila manhole mereka rosak, selalunya kalau rosak, pihak PBT boleh memberi satu amaran, lepas tu 2 amaran, kemudian amaran ketiga. So amaran-amaran ni sebenarnya mengambil masa antara 2 bulan hingga 6 bulan. So kalau 6 bulan tu, you bayangkan lubang tu dah besar mana? 6 bulan amaran saja, warning. Kemudian baru boleh saman. Lepas 3 amaran 6 bulan tu, baru boleh saman pihak utility ni. Kan? Baru saman. Saman berapa? Agak-agak berapa saman? 1,000. Tahu, orang Melayu meninggal kat Kuala Lumpur, kos untuk tanah orang Melayu, 2,500, 2008. Kalau orang Cina mati dekat KL, Chong, orang Cina mati tanah berapa banyak, Chong? Berapa harga?
Mahal. Lebih daripada kawan Cina tu macam cakap saya Lando, yeah. kalau gua tak ada duit, baik jangan mati sebab mahal nak menguruskan mayat orang Cina. Yeah. Tetapi saman terhadap pihak itu selepas 3 kali warning sebanyak RM500. Orang dah rosak sport rim, orang dah rosak suspension, wiring semua dah hancur, orang dah tumbang, cedera, ada yang mati. RM500. Di manakah keadilan terhadap pengguna jalan raya? Memang tak patut. Dan sebab itulah yang saya dapat tahu bahawa Datuk Seri Fadilah akan mengusulkan perkara ini dalam Dewan Rakyat lah, di Dewan Negara, di Parlimen, di Parlimen untuk menambahkan nilai saman. Dan di BKL sekarang ni tak ada warning dah. Di BKL sekarang ni punya gempak dia sebab lepas kena banyak bancur dengan beraduk ni. Sekarang ni kalau manhole rosak, diorang repair terus, saman RM1,000, kos siapkan manhole tu RM7 hingga RM8,000, company utility kena bayar. Barulah jadi hero. Yes, itu hero. Barulah hero. Hero. Sebelum ni kau tidur atas Nilopa. Kan? Itu sebut pula Nilopa. Kan? Jadi sekarang ni hero dah bangun. Jadi sebenarnya saya cakap terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sebab hero-hero ni sudah mula bangkit. Dan saya sebenarnya tidak lain tidak bukan, saya tak minta apa-apa. Tak ada saya minta duit apa pun. Jadi kita ucapkan terima kasih dan kawan-kawan kita lebih selamat atas jalan raya. Kan? Alhamdulillah, itu saja. Bagus usaha-usaha yang sangat-sangat murni ya, dan ada nampak perubahannya, dan kita pun tak tahu sebenarnya, mungkin nampak je kecil satu lubang yang di repair dengan sebaik yang mungkin, diperbaiki, baik pulih dengan baiknya, dapat menyelamatkan mungkin beratus-ratus nyawa yang tiap-tiap hari melalui jalan tersebut. Jalan sibuk kan. Saya pun heran sebab kadang-kadang Cina sekarang ni di Kepong, kita ada beradut Kepong, semua Cina. Saya heran, apa pasal you all jumpa saya? I pun mau sama dengan you, brother Lando. Cakap apa pasal? Sebab kita orang Cina pun percaya kalau you kata kata kalau ada rintangan di jalan, you alihkan rintangan dan it's good. Dia kata bila mati nanti you dapat balasan yang baik. Diorang pun percaya tau. So saya pun terkejut. So sekarang ni dah ada beberapa unit beradut di Malaysia orang Cina. Sing pun ada. Di Perak. Bagus macam tu. Okey. Kita terus